Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kalmar Haris bin Kamruzaman. Saya merupakan ambilan PPSMP 2025 dan saya daripada unit PM1. Saya Azhari bin Abdul Samad, pelajar ambilan Ogos 2025-2030. Saya merupakan pelajar dari Option Bahasa Melayu unit 1. Dan saya Afiq Syazwan bin Arif Haswadi, pelajar PPISMP 2025-2030, Option Bahasa Melayu 1. Pada hari ini, kami akan mempersembahkan aktiviti literasi membaca menggunakan bahan bantu mengajar iaitu BBM. Jadi, apakah tujuan BBM? Tujuan BBM adalah untuk menarik minat pelajar. Bahan bantu mengajar iaitu BBM bukan sekadar untuk menarik minat pelajar, namun sebagai bahan persediaan pelajar untuk membaca. Seperti yang kita sedia maklum, peringkat literasi membaca ada 3. Pertama, peringkat prabacaan. Yang kedua, peringkat bacaan mekanis. Dan yang terakhir, peringkat bacaan mentalis. Peringkat prabacaan ialah tahap awal sebelum murid boleh membaca dengan betul. Pada peringkat ini, murid-murid dikenalkan dengan asas literasi seperti mengenal huruf, mengenal bunyi huruf dan mengenal perkataan mudah. Bang, pandai. Ini bang. Cing. No, buka mulut. Cing. Buka mulut. Cang. Okey, bunyi. Cang. Pandai. This one. Ding. Buka mulut. Dang. Pandai. Dah siap? Good. 14 tu je. Thank you, dia. Okey, yang ni? Fang. Pandai. Yang ni? Ning. No, buka mulut. Nang. Pandai. Okey, this one? Sang. Okey, pandai. Bing. Bunyi? Bing. Bunyi? Cing. Bunyi? Ong. Bunyi apa? Ong. Okey, kalau kita gabungkan yang ni bunyi bong. Pandai. Yang ni? Fong. Yang ni? Lang. Bunyi long. Pandai. Good job. Very good. Bang. Bing. Pandai. Bong. Very good. Chang. Ching. Chung. Chong. Pandai. Bang. Dang. Ding. Dung. Dong. Very good. Jang. Jing. Dung. Dong. Once again. Kang. Pandai. Lang. Ling. Long. Okey, peringkat seterusnya ialah peringkat bacaan mekanis. Bacaan mekanis ialah sebutan secara kuat iaitu daripada lisan dengan memberi tumpuan kepada intonasi, sebutan dan tanda baca. Ayam Abbas. Ini ayam Abbas. Abbas dan Ami beli ayam di kedai haiwan. Ayam Abbas makan dan buah. Ayam Abbas sudah besar. Abbas ayam untuk dijual. Abbas letak harga ayam RM10. Ayam Abbas jinang. Dan peringkat mentalis ialah bacaan secara senyap dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Fokus utama peringkat ini ialah memahami isi kandungan teks. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes.
Jadi, pada aktiviti kali ini, kami akan menumpukan kepada murid yang boleh membaca tetapi tidak memahami apa makna yang mereka baca. Baik, jadi apakah faktor yang menyebabkan murid tidak mampu memahami perkataan dan ayat tersebut? Jadi, faktor yang pertama ialah kosakata terhad, iaitu banyak perkataan sukar atau baru. Sebagai contoh, murid tahu perkataan dan mampu menyebut perkataan merealisasikan namun tidak mengetahui apa maksudnya. Yang kedua, kurang tumpuan dan motivasi. Murid kebiasaannya mudah lupa dan terpengaruh dengan persekitaran. Sebagai contoh, murid membaca dengan tergesa-gesa. Dan yang terakhir, latar belakang pengetahuan terhad. Murid sukar untuk mengaitkan diri dengan pengalaman sendiri. Sebagai contoh, murid yang sibuk berada dalam bilik dan suka bermain gadget. Bagi mengatasi masalah ini, kami telah bersinergi untuk mencipta satu bahan mengajar, iaitu bilik suku kata. Bahan batu mengajar ini bukan sahaja memiliki bentuk yang unik, malah imej yang menarik. Okey, tambahan pula, BBM ini telah diinovasikan mengikut peredaran masa digital 4.0, iaitu QR code. Jadi, pasti kalian ingin tahu bagaimana BBM kami ini berfungsi. Jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, perkara yang pertama yang perlu dibuat oleh murid tersebut ialah dengan memutarkan mesin terlebih dahulu. Baik, seterusnya murid akan mendapatkan satu bola. Baik, buka. Bola tersebut mengandungi dua perkara atau dua kad, iaitu suku kata dan QR. Baik, suku kata tersebut murid dapat lihat dan sekiranya murid mengalami masalah dari segi ejaan atau sebutan suku kata tersebut, murid dapat scan QR code tersebut. Seterusnya, murid dapat mendengar sebutan suku kata tersebut. B. Baik, seterusnya serahkan kepada Azhari. Baiklah, sejurus sahaja murid mengenal pasti suku kata yang telah mereka dapat daripada mesin ini, mereka perlu menganalisis di manakah suku kata yang telah mereka dapat tadi sesuai diletakkan di tempat yang telah disediakan di sini. Jadi, seperti yang saya lihat di sini, suku kata la sesuai dengan suku kata bo, menjadikannya perkataan bola. Jika diteliti dengan lebih lanjut, suku kata la tidak sesuai untuk dicantumkan bersama suku kata ka, su maupun to. Okey, seterusnya murid diberikan imej digital melalui gadget ini bagi membantu murid mengenal pasti maksud imej perkataan yang mereka peroleh sebentar tadi. Jadi, imej ini bertujuan untuk pelajar memahami imej, maksud dan bentuk perkataan yang diperoleh bagi menerangkan perkataan sebentar tadi. Baiklah, jika dilihat dengan mata kasar, bahan batu mengajar yang telah kami sediakan ini memiliki pelbagai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Jadi, pada kali ini saya ingin menyatakan beberapa kelebihan dan sedikit kekurangan BBM yang telah kami sediakan. Baiklah, antara kelebihan utama BBM ini adalah kos pembinaan bahan batu mengajar ini tidak mengambil kos yang tinggi. Dalam erti kata lain, murah. Selain itu, bahan batu mengajar ini memiliki imej dan struktur yang unik bagi menarik minat pelajar. Selain itu, BBM kami mampu menjalankan aktiviti dengan sangat baik di dalam kelas. Jadi, kesannya interaksi antara guru dan pelajar dapat dieratkan
Jadi guru dapat menerangkan apa yang guru akan sampaikan kepada murid. Baiklah. Seterusnya ialah kekurangan disebabkan kami telah bersinergi dalam mencipta BBM ini ataupun bahan bantu mengajar ini. Kami dengan segala masalah atau pertikaian kami telah mendapatkan bahan bantu mengajar yang sangat sempurna. Namun saya mempunyai satu sahaja kelemahan, iaitu murid tidak dapat membawa gadget ke sekolah dan QR code yang kami bekalkan untuk memperdengarkan bagaimanakah bunyi suku kata tersebut tidak dapat diperdengarkan oleh pelajar tersebut. Itu sahaja daripada kekurangan BBM kami. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Iqbal Hafiz bin Amrul, ambilan PPI SMP 2025-2030 daripada unit PM5. Soalan pertama, kefahaman aktiviti. Adakah penggunaan bahan bantu mengajar membantu murid memahami teks dengan lebih baik? Mengapa? Okey, baiklah. Jawapannya ialah ya. Bahan bantu mengajar dapat membantu murid memahami jalan cerita dengan mudah dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasbi bin Mukhtar daripada PPI SMP 2025-2026 dari BM4. Soalan saya, bagaimanakah aktiviti ini mempengaruhi minat murid terhadap aktiviti membaca? Aktiviti ini menjadikan bacaan lebih menarik dan tidak membosankan kerana murid boleh melihat imej serta berbincang bersama kawan-kawan mereka. Nama saya Arif Fahmi bin Mazuki. Saya PPI SMP ambilan 2025-2026. Soalan saya ialah, apakah cadangan anda untuk menambah baik aktiviti literasi membaca ini? Aktiviti boleh ditambah dengan permainan bahasa atau lakonan supaya aktiviti lebih interaktif dan menyeronokkan.